Assalamualaikum dan hai. Pada hari ini saya nak tunjukkan kepada anda site yang boleh buat kerja dari rumah sahaja, tidak perlu pergi ke office dan anda mendapat 4 angka sebulan daripada 2000, 4000 dan 5000 dan ada juga hingga 10000. Jadi anda tak perlu lagi pergi ke pejabat, pergi ke office, buat kerja sahaja dari rumah asalkan ada laptop, ada internet dan sebagainya. Bahkan ada juga syarikat-syarikat yang menawarkan free laptop dan juga telefon yang disediakan. Kerja-kerja profesional seperti accountant, bahagian admin HR, bahagian sales dan sebagainya. Jadi anda juga boleh berikan video ini kepada kenalan-kenalan anda yang ingin mencari kerja dan nak kerja tempat anda sahaja. Kerja pertama adalah website dekat Jobstreet by Seek. Pertama sekali kita tengok dekat untuk describe what you are looking for. Maksudnya kita cari kerja yang work from home lah, kerana kita nak buat kerja dekat rumah kan, tapi gaji 4 angka. Okay, ini ada 48,000 kan, sebab kita tak tengok, kita tak tick lagi satu persatu. Okay, apa yang kita nak dekat sini. Jadi dekat Malaysia, okay, tak kisahlah di negeri mana sekalipun, janji di Malaysia. Okay, anda tetap boleh buat kerja di rumah. Okay, jadi kita ambil pay ni by monthly lah, setiap bulan. Okay, bukan annually ataupun hourly. Anda boleh juga pilih-pilih mana yang anda nak. Tapi kalau annually anda kena bahagilah kan, pula hourly pula kena bahagi pula dengan per jam sebagainya. Jadi kita pilih terus monthly, setiap bulan kita nak dapat berapa. Okay, ini kita ambil dalam sehingga kita ambil maksimum 50 lah, sebab kita nak tengok list mana yang sesuai dengan kita. Okay, ada 983 job. Ini ada kita ambil full time lah, full time. Dekat ni ada part time, contract, casual dan sebagainya. Kita ambil full time. Casual ni mungkin dia freelance, okay, tak kisah. Maksudnya dengan santai, masa yang santai di kerja di mana-mana. Anda boleh tekan juga kalau nak. Okay, kita ambil full time. Dan ini tiga benda ini kita kena faham, kita kena tahu. Dekat onsite ini kita kena pergi dekat tempat syarikat tu ataupun mana-mana tempat di mana berada. Okay, hybrid ini ada dua, gabungan antara di tempat syarikat ataupun di rumah. Okay, contoh ada masa 5 hari kan seminggu, kita kerja 5 hari seminggu, mungkin 3 hari di syarikat, 2 hari dekat rumah, ataupun 2 hari dekat rumah, 3 dekat syarikat. Okay, itu dipanggil hybrid. Okay, last sekali kita ambil remote lah. Remote ini memang full time, full di rumah sahaja. Okay, baik, classification ni mana yang dekat dengan bidang anda. Ada banyak ni, yang paling banyak dekat sini tengok the call center and customer service. Okay, boleh pilih mana-mana. Okay, listing time dekat sini anda boleh pilih bila. Okay, kita boleh pilih hari ini. Kalau hari ini peluang untuk anda dapat, anda ni sebagai orang terawal. Kalau anda dapat kerja tu, anda terawal yang apply. Jadi chances untuk dapat tu insya-Allah lah kemungkinan lebih mudah kerana anda yang terawal. Tapi kita ambil anytime lah, kerana kita nak tengok, saya nak tunjuk kepada anda peluang-peluang yang anda boleh buat kerja di rumah je. Okay, work from home yang ada dekat sini. Okay, contohnya dekat sini customer support admin kan. Ni intelligent advisor yang berhad. Yang penting tengok gaji dulu. Tengok gaji dulu, kita nak dapat berapa sebulan. Ni ada 2,600 hingga 3,000. Jadi anda tengok kerja apa. Okay, anda boleh baca lah dekat sini. For home. Okay, okay, yang penting ni work full equipment support. Yang ni best. Okay, yang ni ada working equipment laptop phone are provided. Jadi anda tak perlu beli lagi laptop ke telefon baru ke, tak perlu. Untuk buat kerja ni dia dah bagi, sediakan kepada anda kerja yang dia minta lah. Jadi kerja apa? Okay, saya nak tengok sebagai roughly lah. Okay, requirement minimum SPM, diploma dan degree dekat mana-mana bidang. Apa-apa bidang sekalipun anda boleh apply kerja ni. Okay, di sini ramai pekerja, dia ramai 101 hingga 1000 ramai pekerja dekat dia ni. Jadi ada high commission, dan yang penting ini ada training and development programs. Jadi dia ada latihan untuk anda sekiranya ada apa-apa yang anda keliru dan sebagainya. Dan ini memberi kelebihan kepada anda sebenarnya, kerana dia boleh build kita punya diri sendiri, kita boleh build, kita punya ada value, banyak kelebihan dia dekat sini. Okay, kita tengok sikit lagi. Okay, ada 3,000 hingga 4,200. Fitness coach, kalau anda buat badan kan, seni badan, jadi boleh buat 3,800 hingga 4,200. Okay, ini remote. Okay, fitness coach guide klien online. Online sahaja ni sangat best. Saya tunjuk kepada anda peluang-peluang yang anda boleh buat walaupun anda berada di rumah, sekalipun di kampung atau di mana-mana. Boleh buat duit asalkan ada wifi, ada internet dan sebagainya kan.
Okey, ada USD pun ada ni, 10,000 hingga 15,000. Wow, sangat banyak Boleh tengok sendirilah kerja yang sesuai dengan bidang kepakaran anda. Website seterusnya adalah Mau Kerja. Mau Kerja ini website daripada Malaysia lah, yang saya sudah buatkan kepada anda. Apakah kerja-kerja yang dari rumah yang ada dekat sini? Ini bahagian sale interaction. Ini internship daripada 600 hingga 1,000 sebulan, kerja dari rumah. Intern pun ada kerja dari rumah, sepenuh masa. Ini semula 4,000 hingga 6,000, 3,000 hingga 4,000 sebulan. Ini lokasi yang ada. Jadi lokasi ni kita tidak kisahlah dekat mana kita buat kerja dari. Tengok dekat industri pekerjaan ni, macam-macam ada. Anda boleh pilih apa yang anda nak. Dan bahagian apa. Anda ini adalah yang sama dengan anda punya terdekat dengan kemahiran anda lah, bidang. Kerja dari rumah kita pilih sini. Contohnya tempat kita nak tapis, kerjaan pun dekat sini. Gaji boleh pilih, tajuk pekerjaan yang jadi kita pilih sepenuh masa. Industri pekerjaan bagai tunjukkan jenis pekerjaan. Kita tulis dekat sini admin kan, kerja dari rumah. Jadi ini dia tunjuk kepada anda. Ini dia bekerja dari rumah, kedua baru 4,000 hingga 6,000 sebulan. Wow, sangat mengasyikkan dengan gaji dia. Dekat rumah tapi gaji 4,000 hingga 6,000 sebulan sebagai eksekutif pentadbiran jualan. Yang ni email resource HR dekat rumah juga. Ni 4,500 hingga 5,500 sebulan. Graduan baru, fresh graduate, sudah dapat gaji setinggi ini. Baru post dia 4 hari yang lepas. Anda boleh tekan dekat sini, tekan mohon. Ini HR 2,500 hingga 5,500. Bahagian recruitment Jobster Global. Kerja rumah. Pejabat dia dekat Kuala Lumpur. Banyak ada 4,000 hingga 8,000. Kerja dari rumah sepenuh masa, graduan baru, fresh graduate. Banyak ada. Anda boleh cuba, boleh mohon. Website seterusnya adalah website Grab Jobs. Grab Jobs juga sangat trusted dan ramai ataupun banyak company yang mencari pekerja-pekerja melalui Grab Jobs inilah. Kita cari work from home, tekan dia post bila, kategori pekerjaan apa yang anda mahukan, mana sesuai dengan anda punya background. Jenis pekerjaan yang sepenuh masa sambilan latihan amali ni macam intern lah. Baik, kita tengok kat sini. Tengok online simpan part time ni pun boleh buat. RM5 hingga 1,800 bulan. Kerja di rumah sambil-sambil lah. Boleh buat benda ni, kerja ni sambil-sambil anda dah ada kerja hakiki kan, boleh buat. Sebenarnya customer support service. Di sini dia tak tunjuk gaji. Mungkin kita kena masuk dalam ni. Kita minta dia tunjukkan lagi. Ini baru waktu saya rekod ni, baru disiarkan 3 hari yang lepas. Gaji dia berbaloi 2,800 hingga 3,000 sebulan. Syarikat nama HR Evolve. Private. Jadi pekerjaan sepenuh masa, bekerja dari rumah. Latihan disediakan, graduan baru dialur-alurkan. Fresh graduate dialur-alurkan. Ini dia possible shift masa yang diberikan. Ada shift 12 jam. 12 jam anda boleh baca. Pagi 9 malam. 9 pagi, 9 malam, 9 malam hingga 9 pagi. Online je, work from home. Tadi dia tekankan dekat sini requirement dia able to read, boleh baca dan bercakap Cina dengan fasih. Kalau anda ada kelebihan ini boleh mohon. Boleh mohon dekat support. Kita cari yang lain pula minat. Contoh ramai yang suka kan, admission consultant. Ini kerja sambilan, part time. Kerja part time. Wow, part time 500 hingga 2,000 sebulan. Bagi saya sangat berbaloi. Kerja buat rumah dapat 500 2,000 sebulan. Jadi apa? Syarikat Ratchet Solution. Anda boleh tengoklah syarikat ni Ratchet Solution. Boleh try check Google. Boleh try tanya ChatGPT dan sebagainya. Penerangan pekerjaan, admission consultant part time, commission base. Macam mana commission dia? Kalau kita dapat generate, buat sendiri, dapat masuk sendiri, orang masuk RM10. Kalau company masuk dapat RM5. Inilah kategori-kategori aktif kelas, 4 kelas package. Anda boleh baca kat sini. Kelas banyak juga kelas. Kalau
kita boleh handle 1 hingga 10 active kelas, dapat RM5 per kelas. Betul lah, kalau RM50 per kelas kali dengan 10 ni dah 500 kan. Boleh tahan juga ni. Okey, boleh cuba. Anda boleh cuba. Okey, for home. Tapi language English. Okey, tapi experience dia nak experience tinggi juga ni. Sale, bidang sale 3 tahun. Okey, kita cuba cari lah. Okey, contoh ni remote operation executive. Tadi kerja bahagian sale. Ini syarikat yang sama juga, Raja Solution. Okey, dia bahagian pengkeranian, operation. Ni bagus, best juga. Okey, ada gaji tetap lah ni kiranya. Okey, ada gaji tapi bahasa kita tengok kat sini Malay, Tamil ataupun Mandarin bonus. Okey, bonus maknanya tidak wajib. Okey, dan mesti ada sendiri laptop, iPad ataupun tablet stable. Okey, selesa guna kalendar Google Sheet, video conference macam Meet Hour. Okey, ini bahagian kerja. Anda boleh tengok pelbagai lagi ada dekat sini, ada banyak. Okey, kerja-kerja anda boleh check lah. Tengok dulu melalui Google. Okey, tengok dulu Google, lepas tu check betul ke syarikat ni ada dekat mana-mana. Okey, contoh ni China Marketing Kedai. Mungkin ni adalah kerja hybrid lah. Hybrid boleh tahan juga. GL atau AP Executive. Okey, MVC Resources. Kerja dia 4,000 hingga 5,500 sebulan. Okey, minimum 2 tahun kerja ada. Jadi kerja ni bukan fresh graduate lah. Boleh check sebagainya. Ni Customer Success Specialist. Okey, anda boleh tengok dekat GrabJob. Okey, begitulah 3 website yang saya share kepada anda untuk anda cari kerja dari rumah melalui syarikat-syarikat yang ada di dalam website yang trusted. Anda boleh share juga kepada kenalan-kenalan anda yang mencari kerja ataupun yang sedang mencari duit lebih. Teruskan menonton video seterusnya dalam channel saya tentang bina pendapatan online atau buat duit online.